Aku rasa kau kena cepat-cepat. Filem ni tak banyak slot dia. So kena cepat-cepat lah tengok kan. Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum. Hai. Okey. Hari ni aku sebenarnya baru lepas tengok filem Kata Hati tau. Filem ni dia dah minggu lepas hari Khamis start, tapi aku lambat lah lagi tengok. Sebab banyak juga minggu ni aku ataupun minggu lepas aku pergi filem. Aku jarang dalam masa seminggu tu aku tengok 3 filem. So kali ni aku tengok sampai 3 filem. So dia agak lambat sikit. Filem ni sebenarnya diarahkan oleh Nadira Hamzah. Aku tak sure Nadira ni dia dah banyak ataupun dah ada movie lain ke dia arahkan. Tapi daripada aku check pada IMDb macam tak ada. Dia lebih pada drama je. Lepas tu dia banyak penulis skrip. So aku assume ni first movie untuk dia kan. So macam mana nanti kita bincangkan. So cerita ni dilakonkan oleh Nia Natasha, Yusof Hashim. Yusof Hashim ni jarang aku tengok dia jadi hero ataupun tak ada ke. Rasa macam jarang mungkin tak ada kot. Tapi aku familiar lah dengan dia. Lepas tu ada juga Haziq Mukris. Lepas tu ada Shah Aliaya ada. Lepas tu ada Takim Zaki. Siapa lagi? Norin Iman. Lepas tu ada juga Aziz M. Osman. Aziz M. Osman berlakon cerita ni. Bukan biasa-biasa. Cerita ni pasal apa? Sebenarnya cerita ni genre dia romantic komedi. Cerita dia pasal Nia Natasha ni ataupun watak Aira. Yelah, watak Aira. Dia seorang pelakon dalam cerita ni. So dia bercinta dengan Haziq ataupun watak dia Zain. Bercinta, tapi itulah Zain ni problematik sikit, curang apa semua bagai. Lepas tu tiba-tiba dia boleh pula berkenalan secara tak sengaja dengan Yusof ataupun watak Imran. Berkenalan secara tak sengaja. Adalah beberapa benda berlaku, diorang jatuh cinta dan so on. Kau pergi tengoklah sendiri dia punya sinopsis kat tempat lain kan. Malah lah aku nak cerita. Okay, first thing first, pasal cerita ni, apa yang paling aku suka adalah lakonan Yusof Hashim ni tau. Dia ni, aku sebelum ni aku dah notice ada. Tapi sebabkan dia tak ada dapat watak utama ataupun screen time tak berapa banyak, so tak nampak lah sangat dia punya bakat, dia punya lakonan yang baik tu. So dalam cerita ni bila dia jadi pelakon utama, aku cakap kuat nice lah Mamat ni kan. Lakonan dia bagi aku best lah. Memang sesuai lah untuk jadi watak utama kan, dengan dari segi lakonan. Lepas tu dia punya lontaran dialog dia, lakonan semua nampak natural lah kan. Lepas tu dialog dalam cerita ni pun nice lah. Aku suka lah dialog dia. Dia bukan dialog yang orang kata old school. Dialog dia banyak gunakan works yang orang kata current ataupun zaman-zaman sekarang punya works kan. So nice lah, nampak natural juga dialog dia. Dengan lagi lakonan Imran ni kan, ataupun ataupun Yusof yang memegang watak Imran ni kan. Dia punya tu nampak nice lah kan. Dia punya dialog, dia punya lakonan apa semua. Lepas tu chemistry antara Yusof ni dengan akak dia dalam cerita ni dilakonkan oleh Norin tu. Aku suka lah bila chemistry diorang, bila ada scene diorang berdua tu, aku jadi sangat tertunggu-tunggu tau. Sebab dia ada bagi some chemistry yang sangat baik. Bonding antara akak dengan adik tu memang sangat baik. Tu pun di antara benda yang menarik perhatian aku. Dan scene-scene romantik antara dia dengan Nia pun nice juga. Imran memang bagi aku dia menyelah lah bila ada scene dia scene romantik, scene yang komedi dia ke apa semua, memang Imran ni bagi dengan baik. So scene tu nampak sangat best lah kadang-kadang kan. Apa juga yang best pasal cerita ni bagi aku, salah satu dia soundtrack dia juga. Soundtrack dia bagi aku sangat-sangat membantu, orang kata dia cucuk lagi perasaan kau. Dia
up lagi, dia apa, dia enhance lagi perasaan kau. Tak kisahlah komedi ke, emosi, sedih ke, romantik, berbunga-bunga ke, dia punya soundtrack memang sangat-sangat membantu. Overall cerita ni bagi aku dari segi romantik dia memang ya dapat, memang macam aku cakap, di beberapa scene memang dapat bagi perasaan berbunga-bunga tu. Bagi aku nice sebab dah lama tak ada filem romantik komedi, dan bila ada filem ni bagi aku satu pengubat rindu juga. Nice. Tapi itulah, ada beberapa scene bagi aku sedikit potong Dia macam ada scene-scene yang orang kata scene-scene utama dia macam potong. Kan sebab apa? Dia macam tiba sangat, ataupun dia nak settle tu dengan cepat. Dia macam terlalu rushing bagi aku. Walaupun cerita ni 1 jam 50 minit something, tapi bila part-part yang bagi aku scene-scene tu dah penting, kenapa kau perlu macam nak habiskan cepat sangat, ataupun kau tak build up lagi dia punya konflik, dia punya emosi tu, kau tak hold lagi, kau tak olah dengan lebih panjang ataupun lebih baik. Kau just macam nak cepat je habis. Tu aku bila tengok macam ni scene penting kot ni, kenapa macam tiba-tiba je dia nak habiskan. Tu bagi aku sayang. Lepas tu dari segi lakonan, bagi aku kalau Yusof Hashim tu tak berlakon dengan baik, watak Nia tu pun, ataupun Nia ataupun Atasha tu, aku rasa dia akan jadi sikit tak best bila scene nombor 2. Sebab Nia nampak macam kekok aku tak tahu kenapa kan. Dia nampak macam kekok dari segi lagu. Ya mungkin Nia pun dia pun pelakon baru juga, dan dia mungkin belum lagi dapat berlakon dengan baik, ataupun belum lagi dapat, orang kata dia punya nak tune lakonan dengan baik tu kan. So bila kadang-kadang nampak ni agak kekok. Aziz pun Aziz aku rasa tak tahu itu memang watak dia ke macam tu, ataupun memang lakonan dia macam tu. Dalam cerita ni nampak try hard bagi aku dari segi lakonan Aziz try hard. So bagi aku nasib lah Yusof Hashim dah berlakon dengan baik. Kalau tak aku rasa dia akan jadi cerita ni a bit teruk dari segi lakonan. Macam aku cakap, dialog sebenarnya dah best, tapi dubbing ada masalah. Bukan dubbing tu ada masalah apa dubbing tu macam tak kena dia punya bunyi dubbing tu. Kadang-kadang ada certain scene tu dia punya emosi dari segi visual, dari segi perasaan tu dah sampai tapi bila kau dengar dia punya audio dubbing tu, kau rasa macam turn off sikit. Itu yang bagi aku spoil lah. Kat situ ada beberapa macam scene-scene yang dah romantik, dah berbunga-bunga. Tiba-tiba bila dengar bunyi dubbing tu, aku rasa macam turn off. Tu yang rasa macam rugi Dan aku tak rasa filem ni dia punya bajet sangat tinggi. Aku rasa bajet dia tak banyak mana. So kat situ yang membuatkan dia punya setup, dia punya prop nampak murah. Kat situ sayang bagi aku kan. Sebab benda-benda teknikal macam tu kalau dia tak dapat bagi dengan baik, bagi aku sayang Sebab dia ada jalan cerita yang nice, tapi bila kau tengok prop dia, kau tengok setup dia, cakap lah nampak murah kan. Sebab ni filem dia masuk kat wayang, orang kena bayar. So bila kau bagi some visual ataupun prop yang tak berapa best, orang akan rasa macam sedikit macam baik aku tengok drama. Lepas tu macam aku cakap, filem ni adalah filem romantik komedi. Komedi dia seriously, beberapa komedi ataupun beberapa scene-scene lawak tu aku boleh gelak nice juga boleh gelak, tapi dia kurang, dia macam tak balance dengan romantik tu. Scene romantik tu agak banyak, tapi scene komedi tu dia macam kurang sikit. Tu je lah. Tapi bila ada tu boleh gelak je, boleh kau tersenyum, tersengih apa semua kan. Nice dia punya komedi tu dah nice tapi sangat kurang bagi aku lah. Tak tahu lah, mungkin ada yang komedi yang dia nak buat bagi aku tak dapat nak gelak ke, aku tak tahu kan. Tapi kalau bagi aku balance antara komedi dan romantik tu dia agak kurang balance romantik tu yang lebih banyak. Overall cerita ni bagi aku satu filem yang nice, bagi aku masih lagi lah tak mengecewakan sangat. So aku boleh bagi berapa bintang Aku boleh bagi 8 bintang per 10.
Ya, walaupun macam aku cakap prop dengan dia punya beberapa technical tu agak kecewa, tapi bagi aku itu masalah kepada bajet aku rasa. So itu bukanlah masalah diorang tak reti buat filem ke apa kan. Dia lebih pada bajet. So kalau lah diberi peluang bajet yang lebih tinggi, aku rasa diorang akan dapat buat lebih baik kat situ Tapi sayang benda-benda macam tu kan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak, kata hati ni, dan aku rasa kau kena cepat-cepat. Filem ni tak banyak slot dia, so kena cepat-cepat lah pergi tengok kan. Aku harap kau dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Okay, sekian. Assalamualaikum.